Lelaki bengang dakwa pegawai majlis tendang kereta parkir tepi jalan. Kamu cakap apa you tendang? Saya main kereta. You main kereta, saya mari tendang, you boleh tak? Ha? Apa sah? Sorry, apa sorry? You orang mari suka-suka tendang apa sah? Ha? Seorang lelaki tidak berpuas hati selepas mendakwa seorang pegawai dari Majlis Perbandaran Alor Gajah menendang keretanya. Menerusi video yang dikongsikan Suresh, dia mendakwa pegawai tersebut telah menendang kereta miliknya yang diparkir di tepi jalan. Namun pegawai tersebut telah meminta maaf dan memaklumkan kereta kancil milik lelaki itu telah mendapat notis selepas mendapat aduan dari penduduk. Apa tendang kereta? Apa tendang kereta? Ha? Apa tendang kereta? Tak ada. Apa you sekarang tendang saya main kereta? Ya, apa you tendang? Tak mau cakap apa you tendang? Saya main kereta. You main kereta, saya mari tendang, you boleh tak? Ha? Apa sah? Sorry, apa sorry? You orang mari suka-suka tendang apa sah? Ha? Oh, you orang suka-suka boleh bikin apa, tak ada masalah lah. Ha? Komplain tau. Siapa komplain? Siapa komplain? Orang, saya bukan parking tepi jalan tau. Saya parking sini tau. Dia kata majlis hantar notis, kereta tak angkat-angkat. Bila hantar notis sama saya? Bila hantar notis? Orang sini komplain. Tak. Bila dia hantar notis? Sekarang you apa tendang sama kereta? Orang ramai parking ya, malam-malam parking lori pi orang tambah kacau lah. Itu kereta berapa lama duduk tepi jalan? Tu tambah kacau absal. Orang parking sini orang suka-suka mari kacau ah. Tak apa, saya tengok nanti.